Negara perlu bersiap siaga dalam menghadapi krisis minyak global yang tidak berpenghujung. Semalam selepas saya mendengar ucapan daripada Menteri Keuangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah, yang begitu tegas untuk memastikan ketirisan subsidi tidak lagi berlaku di Malaysia. Sekarang ini ada pihak yang tidak bertanggungjawab, terutamanya industri berat dan besar yang membeli diesel, yang membeli minyak di pam, harga pam. Sepatutnya mereka perlu menggunakan minyak diesel yang dikhaskan, iaitu diesel industri. Perangai kita, rakyat Malaysia ini, sungguh pun kita diberikan kelonggaran, sungguh pun kita diberikan bantuan. Kadang-kala ada pihak kita yang salah guna peluang yang ada, salah guna kemudahan yang ada, sehingga orang lain yang mendapat kesan. Jadi saya sebagai rakyat Malaysia sangat-sangat menyokong usaha kerajaan, terutamanya Menteri Keuangan Datuk Seri Amir Hamzah, Menteri Keuangan kedua, untuk bertindak tegas kepada mana-mana masyarakat dan pihak industri yang salah guna minyak bersubsidi ini. Kita dah berikan fleet card, bantuan minyak untuk nelayan. Jadi kalau kita salah guna, yang rugi bukannya orang lain, yang rugi adalah kita. Jadi jangan kita gunakan kemudahan yang kita ada untuk memberikan kesan buruk kepada diri kita sendiri. Jadi dalam usaha ini, pihak kerajaan bertekus lumur untuk memastikan hak kita sebagai rakyat Malaysia dapat diuruskan dengan baik dan tidak boleh disalahgunakan. Jadi kepada rakyat Malaysia, alhamdulillah, walaupun ada yang marah, ada yang maki kerajaan macam-macam lah, tetapi masih lagi rakyat Malaysia yang layak, terutamanya nelayan, terutamanya yang terlibat dalam pengangkutan awam dan transport yang menghantar keperluan-keperluan asal ini, masih lagi diberikan bantuan subsidi diesel dengan harga RM2.15. Jadi kalau kita salah guna, maka ini akan memberikan kesan buruk kepada implikasi keuangan negara dan akan memberikan kesan buruk kepada rakyat Malaysia ketika kita berhadapan dengan krisis. Berbeza tau dengan negara-negara lain, terutamanya di Thailand. Thailand dah gunakan 50 bilion baht dana subsidi yang dikumpul sejak 1973, dan hanya lagi berbaki 100 bilion baht saja. Jika benda ini berterusan, maka Thailand akan berhadapan dengan implikasi keuangan, terutamanya minyak akan melambung tinggi dan akan memberikan kesan kepada ekonomi di selatan Thailand. Bukan selatan Thailand lah, di negara Thailand. Jadi Malaysia, alhamdulillah, masih lagi kita beruntung kerana masih kita dapat subsidi, walaupun kita rasa nak banyak lagi. Tapi pada hakikat sebenarnya, jika benda ini, krisis minyak global ini dapat diharungi secara bersama-sama, insya-Allah kita akan mendapat kebaikan, kita akan mendapat banyak kemudahan daripada bantuan-bantuan daripada kerajaan. Saya sangat menyokong, tindak tegas. Pihak stesen minyak juga perlu memainkan peranan penting untuk memastikan ketirisan subsidi ini tidak berlaku dalam kita menghadapi krisis minyak global. Tahniah saya ucapkan kepada Datuk Seri Amir Hamzah, Menteri Keuangan kedua, kerana telah memberikan penjelasan, telah memberikan ketegasan untuk sama-sama kita harungi masalah minyak global ini.